Jalan-jalan dari Semarang membawa banding tak berduri. Tak kenal maka tak sayang, jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat kepada hadirin sekalian. Nama diberi Nur Anis Alia binti Syarudin dari SMK Muazzam Jaya, ingin berkongsi sebuah naskah yang ditulis oleh Anwar Nursi yang diberikan tajuk Anakku Hidup Sekali Biar Berarti. Buku hasil nukilan Anwar Nursi, Anakku Hidup Sekali Biar Berarti, yang diterbitkan oleh Karya Bestari pada tahun 2012 mempunyai bilangan muka surat sebanyak 328 halaman dan berharga RM18 di Semenanjung Malaysia dan RM21 di Sabah dan Sarawak. Buku ini merupakan catatan cinta seorang insan Rabbani yang menyayangi anak-anaknya. Buku ini mengajar pembaca merenungi kehidupan yang penuh dengan cabaran dan rintangan, serta menekankan kepentingan iman dan takwa dalam menghadapi cabaran dunia. Penulis mengingatkan pembaca bahawa dunia ini hanya sementara dan tanpa bekalan yang cukup kita akan rugi di akhirat kelak. Anwar Nursi dilahirkan di Pangan Datuk Perak pada 14 September 1967 dan dibesarkan di Sungai Nibong, Sekincang, Selangor. Beliau adalah seorang penulis yang memiliki latar belakang yang kuat dalam bidang pendidikan dan penulisan. Beliau telah banyak menyumbang dalam menghasilkan karya-karya yang memberikan inspirasi dan motivasi kepada pembaca. Pencapaian beliau termasuklah memenangi anugerah dalam penulisan dan terlibat secara aktif dalam aktiviti-aktiviti yang mempromosikan literasi dan kalangan masyarakat. Buku ini menekankan kepentingan hidup yang bererti dengan berpegang teguh kepada ajaran Islam. Penulis mengajak pembaca merenungi hakikat kehidupan yang sementara dan perlunya persediaan untuk akhirat. Tema utama yang diketengahkan adalah kepentingan iman, takwa dan peranan serta dok kasih sayang ibu bapa dalam membentuk peribadi anak-anak. Buku ini juga mempertengahkan makna hidup, kepentingan berbakti, cabaran dalam kehidupan dan kekuatan semangat manusia. Beberapa petikan menarik dalam buku ini termasuklah hidup ini adalah anugerah, maka berilah yang terbaik, dan setiap cabaran adalah peluang untuk menjadi lebih baik. Petikan-petikan ini menggambarkan gaya penulisan Anwar Nursi yang ringkas tetapi padat dengan mesej yang mendalam. Kelebihan buku ini terletak pada gaya penulisan yang mudah difahami dan syarat dengan nasihat berguna. Namun, bagi sesetengah pembaca, repetisi nasihat mungkin dirasakan berlebihan. Anakku Hidup Sekali Biar Berarti mengingatkan kita tentang pentingnya menjalani kehidupan dengan penuh makna berlandaskan iman dan takwa. Kasih sayang dan doa ibu bapa adalah aset yang berharga dan perlu dihargai. Buku ini menekankan bahawa kehidupan di dunia adalah sementara dan persediaan untuk akhirat adalah keutamaan. Sasaran Anwar Nursi dalam buku ini adalah golongan pembaca yang terdiri daripada remaja, ibu bapa dan golongan profesional yang ingin mencari inspirasi dan motivasi dalam kehidupan. Secara keseluruhan, buku ini memberikan impak yang positif kepada pembaca dengan nilai-nilai murni yang diterapkan dalam cerita. Saya mencadangkan kepada pembaca yang ingin merasai emosi yang mendalam dan mendapat pengajaran yang berharga daripada cerita ini untuk mengambil masa dan membaca buku ini di waktu yang lapang. Sebelum saya akhiri
Sebelum saya akhiri lisensi buku, izinkan saya untuk memberikan serangkap pantun. Pulau Pandan jauh ke tengah, gunung Daik bercabang 3. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang jual. Sekian lisensi buku saya pada hari ini. Semoga ianya memberi manfaat dan inspirasi kepada kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.